dia boleh membina kesepaduan masyarakat kan. Kalau kita pergi ke mana-mana pun orang bercakap bahasa kebangsaan kan. Dari segi pendidikan memang itu yang kita nak. Tapi dari segi orang politik, dia negotiation, perundingan kan. Siapa menang boleh tuntut lebih kan. Siapa kalah, siapa ada kuasa kena dengar pula nak dapat sokongan dan sebagainya. So, yang menentukan negara kita ni, yang acuan pendidikan itu ditentukan oleh politik. Sebab tu kalau kita tengok sistem pendidikan kita ni banyak acuannya ditentukan oleh keperluan, kepentingan dan juga kehendak-kehendak politik. Berbeza dengan negara-negara lain. Kalau kita pergi ke Indonesia misalnya kan, ramai rakan-rakan Indonesia, mereka pun hairan tengok kita asyik tak selesai lagi selepas 60 tahun lebih mereka. Masih lagi bercakap bahasa Melayu ni patut jadi bahasa kebangsaan ke bahasa lain. Dia orang bertanya juga, sampai bila you all akan selesaikan isu ini? Pada dia orang tahun 1945 dah selesai dah isu itu kan. Sebab itu perbezaan kita dengan mereka dari segi bagaimana kita menguruskan pendidikan. Bila politik menguruskan pendidikan, inilah keadaannya. Ini sejarah kita, ini realiti yang kita hadapi lah di negara kita. Okey Doktor kata tadi Tun Mahathir yang membenarkan UEC ni. Jadi sekiranya benda ni satu polemik pada hari ini, tak bolehkah kita tarik balik kebenaran tu? Soalnya siapa yang akan menarik balik? Siapa yang sebab kita macam saya sebut, it's a political decision. Keputusan politik. Maksudnya menarik balik, maksudnya dia akan mempengaruhi sokongan dan sebagainya. Saya rasa kita sudah berada, ataupun kalau istilah saya kata kita sudah terperangkap dalam sejarah pendidikan yang kita tak boleh nak ubah. Sekarang ni apa yang kita boleh buat adalah kita boleh berbincang, berunding, bertolak ansur dan sebagainya. Jadi kalau ada pihak yang berlebihan menuntut, saya rasa itu yang patut difahamkan mereka bahawa ini adalah satu persetujuan bersama. Jadi kalau ada pihak yang menuntut berlebih-lebihan, jadi saya rasa itu yang menimbulkan polemik dan sebagainya. Sebab tak ada negara di dunia ni, kalau kita pergi mana-mana yang kerajaan mengiktiraf, masyarakat ataupun negara tu mengiktiraf sekolah-sekolah, misalnya kita ada sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan masuk dalam sistem pendidikan sana, dibiayai oleh kerajaan. Sedangkan dia tidak menggunakan, dia tidak berada dalam sistem dia bukan sekolah kebangsaan sepenuhnya.